Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami ingin membentangkan tentang analisis keutuhan dan kejelasan penulisan wacana dalam artikel. Artikel yang kami pilih adalah Kesantunan Berbahasa Memakili Keharmonian Sejagat yang ditulis oleh Ahmad Abdul Hamid. Jadi, mari kita masuk ke topik pertama, iaitu keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Baiklah, wacana adalah satu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Contohnya macam jurnal atau buku yang membolehkan penulis mengembangkan idenya. Dalam konteks linguistik, wacana bukan sekadar kumpulan ayat tetapi mencakupi keseluruhan bentuk komunikasi yang menunjukkan hubungan antara bahasa, penutur dan konteks penggunaannya. Wacana ni memainkan peranan penting dalam penulisan akademik kerana ianya menekankan susunan idea yang teratur, hubungan makna yang logik dan penggunaan bahasa yang tepat. Keutuhan dan kesepaduan wacana membantu pembaca untuk memahami mesej penulis secara lebih mendalam. Baik, kita masuk kepada 1.1 iaitu ciri-ciri wacana. Menurut Faridah Nazir, ATAR 2014, ciri-ciri wacana sangat penting untuk penulis fahami bagi menentukan penggunaannya sama ada untuk tujuan larangan, suruhan atau arahan ataupun pemberitahuan yang berkaitan secara langsung dengan laras bahasa dan pengolahan ayat. Jadi terdapat 7 ciri yang mewujudkan keutuhan wacana dalam penulisan. Yang pertama iaitu kohesi, yang kedua koheren, tujuan, penerimaan pembacaan, maklumat, latar dan interteks. Baik, kita pergi kepada kohesi. Kohesi ialah hubungan bentuk bahasa seperti penggunaan kata hubung, rujukan ganti nama dan struktur ayat yang saling berkaitan untuk menjadikan wacana lancar. Kita boleh lihat pada perenggan kedua iaitu baris kedua hingga 4 di mana penggunaan penanda wacana hal ini demikian kerana menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang menjadikan teks kohesif. Yang kedua koheren. Koheren bermaksud hubungan makna antara ayat dan perenggan agar idea berkembang secara logik dan tersusun. Baiklah, yang ketiga ialah tujuan. Tujuan wacana merujuk kepada matlamat utama penulis menghasilkan teks tersebut sama ada untuk memaklumkan, menghujah, mendidik ataupun mempengaruhi pembaca. Dalam artikel ini, tujuan penulis tidak dinyatakan secara eksplisit, maknanya tidak dinyatakan secara terperinci, tapi kita dapat faham melalui isi dan gaya penulisan tu. Berdasarkan isi perenggan 9 ayat 1 hingga 2 di mana penulis menyatakan tujuannya adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan memelihara kesantunan berbahasa sebagai asas keharmonian sejagat. Contoh ayatnya ialah kesantunan berbahasa merupakan aspek yang amat penting dalam menjamin keharmonian sejagat. Ayat tersebut memperlihatkan matlamat utama artikel iaitu mendidik pembaca tentang nilai bahasa yang sopan dalam kehidupan bermasyarakat. Seterusnya, yang keempat ialah penerima atau pembaca. Dalam wacana bertulis, penerima dan pembaca memainkan peranan penting dalam menentukan cara bahasa digunakan. Penulis perlu menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan latar khalayak supaya mesej dapat difahami dengan jelas. Maknanya di sini, sekiranya penulis ingin menyampaikan penulisannya kepada masyarakat seperti pelajar atau golongan muda, ayat yang digunakan adalah lebih mudah, formal tetapi masih mengekalkan kesopanan. Namun sekiranya penulis ingin menyampaikan kepada golongan yang lebih berpengetahuan, tahap bahasa yang digunakan mestilah lebih tinggi. Saya dapat memberi contoh pada perenggan 2 baris 1 hingga 2 iaitu penulis menggunakan bahasa yang sopan dan formal kerana khalayaknya terdiri daripada masyarakat umum dan golongan muda yang perlu memahami nilai kesantunan. Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan formal ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah faham yang sesuai dengan konteks masyarakat. Selain itu, penulis juga menyesuaikan penggunaan istilah linguistik seperti pragmatik pada perenggan 4 baris 1 hingga 2 agar pembaca yang lebih berpengetahuan dapat memahami konsep dengan tepat. Kita pergi kepada nombor 5 iaitu ciri maklumat bermaksud isi yang disampaikan mempunyai nilai dan relevan dengan konteks perbincangan. Maknanya, maklumat yang disampaikan mestilah kena dengan topik perbincangan penulis. Contohnya, penulis menyampaikan maklumat linguistik apabila menjelaskan bahawa kesantunan berkait dengan bidang pragmatik yang mengkaji makna ujaran berdasarkan konteks budaya. Kita dapat lihat ayat ini dalam perenggan 4. Yang keenam ialah latar, iaitu keadaan wacana yang merujuk kepada konteks atau situasi komunikasi yang berlaku dalam sesuatu teks. Latar termasuklah penutur, pendengar, tempat, masa dan tujuan penyampaian. Dalam artikel ini, keadaan wacana menggambarkan realiti masyarakat moden Malaysia yang di mana semakin hilang nilai kesantunan dalam komunikasi seharian mereka. Sebagai contoh, penulis menyatakan bahawa gaya pertuturan generasi muda kini dilihat lebih gemar menggunakan kata-kata yang kurang enak didengari. Ayat tersebut berada pada perenggan 2, baris 1 hingga 2. Ayat ini menunjukkan keadaan wacana yang menggambarkan situasi sosial sebenar masyarakat kini yang terdedah dengan pengaruh bahasa kasar, di mana pengaruh bahasa kasar ini menyebabkan mereka terpengaruh dengan menggunakan kata-kata kasar yang tidak sesuai diamalkan. Baiklah, kita pergi kepada nombor 7 iaitu interteks. Interteks ialah hubungan antara teks dengan teks yang lain yang menjadi sumber rujukan, sokongan ataupun pengukuhan idea. Dalam artikel ini, penulis menggunakan interteks melalui rujukan kepada karya dan pandangan tokoh linguistik.
Sebagai contohnya, penulis memetik pandangan Raminah Haji Sabran yang menjelaskan bahawa pragmatik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna ujaran berdasarkan konteks budaya sesuatu masyarakat. Ayat tersebut berada pada peringkat 4, baris 1 hingga 3. Rujukan ini menunjukkan interteks yang berfungsi mengukuhkan hujah penulis mengenai kesantunan berbahasa dalam konteks pragmatik. Baiklah, kita balik pada 1.2 iaitu keutuhan wacana. Keutuhan wacana bermaksud kesempurnaan dan keterikatan antara unsur dalam teks supaya mesej dapat disampaikan secara jelas, tersusun dan berkesan. Wacana yang baik menunjukkan hubungan yang rapat antara ayat, idea dan perenggan yang menjadikan penulisan lebih mantap dari segi semantik, leksikal dan gramatikal. Dalam artikel ini, keutuhan wacana dapat dilihat melalui penyampaian idea yang berfokus dan berterusan tentang kepentingan kesantunan berbahasa sebagai asas keharmonian masyarakat. Penulis mengaitkan isu bahasa dengan nilai moral dan konteks sosial semasa seperti dalam ayat perenggan 2, baris 1 hingga 2 iaitu gaya pertuturan generasi muda kini dilihat lebih gemar menggunakan kata-kata yang kurang enak didengari. Ungkapan ini menunjukkan kesinambungan tema dari awal hingga akhir teks iaitu kehilangan kesantunan berbahasa dan kepentingannya dalam keharmonian sejagat. Seterusnya kita beralih kepada keutuhan semantik. Menurut Faridah Nazir et al. 2014 menjelaskan bahawa keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Keutuhan semantik boleh difahami melalui dua jenis iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat sahaja. Dan yang kedua adalah kesatuan latar belakang semantik. Keutuhan jenis ini merujuk kepada kesatuan melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis dan jenis media penyampaian. Okey, untuk keutuhan semantik ini kalau kita nak mudah faham lagi, ia adalah hubungan semantik antara bahagian wacana, bermaksud perkaitan makna antara ayat atau perenggan dalam sesuatu teks supaya keseluruhan wacana teks tersebut berhubung secara logik dan mudah difahami. Dalam bahasa mudahnya, ini maksudnya setiap ayat dalam satu teks mesti saling berkait dari segi makna, bukan berdiri sendiri-sendiri. Contohnya kalau dalam teks tersebut, dalam satu perenggan dia ada banyak ayat dan setiap ayat tersebut dia berhubung antara satu sama lain, iaitu dia ada kaitan, dan itulah yang menjadikan satu perenggan tu perenggan yang lengkap kerana dia mudah difahami. Contoh mudah, kita buat ayat wacana tanpa hubungan semantik. Ali pergi ke sekolah, langit berwarna biru. Saya suka nasi lemak. Jadi setiap ayat tersebut dia tak ada kaitan makna pun antara satu sama lain. Yang ni tak ada hubungan semantik lah. Lepas tu yang kedua, wacana dengan hubungan semantik. Ali pergi ke sekolah awal pagi tadi. Dia mahu menyiapkan kerja rumahnya sebelum guru datang. Nampak tak? Antara kedua-dua ayat tersebut dia ada perkaitan tentang Ali dan aktivitinya di sekolah. Okey, yang ini pula merupakan keutuhan semantik yang saya jumpa dalam artikel DBP iaitu kesantunan bahasa tersebut. Dalam ayat ni, nampak tak menurut Kamus Dewan Perdana 2020, kesantunan merujuk perihal kesopanan yakni budi bahasa atau budi pekerti. Kesantunan dalam berbahasa pula dapat ditaktifkan sebagai cara bertutur dengan penuh kesopanan dan mementingkan nilai yang baik dalam setiap tutur bicara yang dilontarkan tanpa mengkuris hati individu yang mendengar. Nilai yang baik apabila diungkapkan melalui kata-kata menjadi cerminan kepribadian seseorang individu. Dalam satu perenggan ni, dia ada dua keutuhan semantik, iaitu yang pertama, kaitan makna antara ayat. Contohnya, dalam petikan tersebut ada kesinambungan. Makna kesantunan tersebut dijelaskan melalui cara bertutur dengan sampailah daripada cara bertutur tersebut sampailah setiap tutur bicara itu merupakan setiap tutur bicara itu merupakan makna kesantunan. Makna kesantunan ini dikembangkan secara konsisten dan kontekstual, iaitu dalam satu perenggan dinyatakan makna dan dia menjelaskan lagi makna ayat, makna perkataan tersebut. Itu merupakan keutuhan semantik. Yang itulah yang menjadikan perenggan ini lengkap. Dan yang kedua pula adalah pengulangan konsep makna. Kata nilai yang baik diulang sebagai elemen sentral yang menghubungkan kesantunan berbahasa dan cerminan kepribadian. Dekat sini secara ringkasnya kita dapat tengok yang perkataan ataupun ayat nilai yang baik tersebut dia diulang dua kali untuk menjelaskan lagi konsep makna nilai yang baik tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai keutuhan semantik bagi perenggan ketiga artikel DBP. Okey, seterusnya kita boleh lihat keutuhan semantik ini dalam perenggan keempat artikel DBP, iaitu apabila dia kaitkan makna kesantunan berbahasa tu dalam kerangka pragmatik. Dekat situ juga dia sertakan juga maksud pragmatik itu sendiri, iaitu cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna ujaran berdasarkan konteks budaya. Makna ujaran berdasarkan konteks budaya itulah yang dikaitkan dengan kesantunan berbahasa. Selain daripada itu, kita dapat lihat juga yang bahawasanya dia kaitkan maksud kesantunan ni dalam konteks budaya dan penggunaan bahasa sebenar. Apabila dia nak memperdalamkan definisi kesantunan, dia kata bahawasanya kesantunan berbahasa ni dia bukan sahaja sopan santun secara literal, tetapi melibatkan pengertian yang lebih luas dalam interaksi sosial.
Seterusnya kita dapat lihat keutuhan semantik ini dalam bahagian ayat tentang teguran kiasan dan budaya Melayu bagi perenggan ketiga baris yang keempat dalam artikel DBP, iaitu apabila dia mengatakan bahawasanya sebaliknya akan menegur secara kiasan. Dan kiasan dekat sini adalah simpulan bahasa, spesifiknya adalah mulut tempayan. Penulis dekat sini dia ingin jelaskan bahawa dalam konteks budaya Melayu, teguran secara kiasan itu adalah satu cara penyampaian yang sopan, iaitu sesuai dengan konsep kesantunan berbahasa. Nah, dalam bahasa Melayu kita gunakan mulut tempayan sebagai teguran yang tak kasar tetapi boleh difahami melalui metafora. Ini juga menunjukkan kesinambungan budaya, bahasa, nilai moral. Makna kiasan dipilih kerana ia menjaga perasaan pendengar dan mencerminkan nilai kesantunan. Seterusnya kita tengok perenggan ketujuh baris yang kelima, iaitu apabila penulis dikaitkan bersopan santun dengan reaksi baik pendengar dan akhirnya dapat mengelakkan konflik. Dekat situ kita dapat tengok tiga kaitan, iaitu apabila kita bersopan santun, maka reaksi orang sekeliling pun akan menjadi baik dan akhir sekali dapat mengelakkan konflik, iaitu dapat memupuk keharmonian dalam sesuatu masyarakat. Dekat dalam ayat tersebut kita dapat lihat keutuhan semantik apabila ketiga-tiga faktor ini dia kaitkan antara satu sama lain. Okay, seterusnya kita lihat kepada keutuhan leksikal pula. Keutuhan leksikal ni dia melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Ini daripada Faridah Nazir et al. 2014. Menurut Faridah Nazir et al. lagi, keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Faridah Nazir et al. menyenaraikan 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal, iaitu yang pertama, pembuka dan penutup, yang kedua, kata umum dan kata khusus iaitu hiponim, yang ketiga, antonim, yang keempat, sinonim, yang kelima, kolokasi, dan yang terakhir, pengulangan. Kita akan lihat dalam artikel tersebut hanya ada beberapa jenis keutuhan leksikal saja. Maka mari kita rungkaikan. Okey, dalam perenggan kedua, keutuhan leksikal ni kita dapat lihat dalam aspek pengulangan. Pengulangan kesantunan ataupun kesantunan berbahasa. Dalam artikel ni, kesantunan atau kesantunan dalam berbahasa disebut beberapa kali kerana ia merupakan salah satu tema utama. Kemudian dijelaskan dengan definisi kesantunan dalam berbahasa dan dihubungkan dengan faktor mampu mendorong ke arah keharmonian sejagat. Dan penjelasan leksikal dekat sini, dia mengulangi kata kesantunan bagi menegaskan topik utama artikel dan mengikat idea-idea berkaitan. Ia membina kesinambungan leksikal dan pembaca selalu diingatkan tentang fokus utama artikel tersebut, iaitu kesantunan berbahasa. Okey, seterusnya kita tengok keutuhan semantik dalam aspek kolokasi dekat perenggan ketiga baris yang pertama, iaitu apabila dia menarifkan maksud kesantunan menurut Kamus Dewan Perdana 2020. Dekat sini kita dapat lihat yang bahawasanya kesantunan berbahasa ni dia digunakan beberapa kali dalam artikel sebagai tajuk dan tema utama. Penjelasan dia kerana ia adalah kolokasi jenis kata nama tambah kata nama, iaitu kesantunan itu sebagai kata nama dan berbahasa itu juga merupakan kata nama yang sangat biasa dalam wacana bahasa Melayu. Kolokasi ialah gabungan dua atau lebih perkataan yang biasa digunakan bersama secara semulajadi dalam bahasa. Kesantunan berbahasa sering muncul bersama untuk menggambarkan kelakuan sopan. Maknanya bukan hanya kesantunan ketika bercakap, tapi sudah jadi satu unit makna tetap cara menggunakan bahasa dengan sopan. Jadi kesantunan berbahasa itu merupakan satu perkataan yang memberi makna spesifik. Okay, seterusnya, keutuhan semantik dalam aspek kolokasi dapat kita lihat dekat perenggan 9 apabila dia menggunakan perkataan tata bahasa. Penggunaan perkataan tata bahasa dekat sini dia menonjolkan aspek linguistik yang konkret, mengaitkan teknik berbahasa yang betul iaitu tata bahasa dengan nilai kesantunan yang menyokong tema utama dengan kata-kata teknikal berkaitan bahasa dan meningkatkan kohesi leksikal. Kohesi leksikal itu apabila kata-kata teknikal bahasa bercampur dengan nilai moral. Apa yang dimaksudkan dari sini adalah kata-kata teknikal iaitu tata bahasa dikaitkan dengan nilai moral iaitu kesantunan. Untuk memperluaskan lagi, untuk menekankan lagi sebenarnya maksud kesantunan tersebut. Jadi dikaitkan dengan teknikal bahasa iaitu tata bahasa. Okey, seterusnya kita lihat kepada aspek yang terakhir bagi keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel DBP ini, iaitu aspek tersebut pembuka dan penutup. Yang ini kita dapat lihat dekat perenggan 10 baris yang pertama, iaitu penggunaan perkataan konklusinya ataupun ayat penutup dia, iaitu konklusinya. Kesantunan berbahasa merupakan aspek yang amat penting dalam menjamin keharmonian sejagat, interaksi sosial dan sampailah menjadikan kesantunan berbahasa dan pepatah yang terakhir iaitu melentung bulu piala dan tumpungnya ini merupakan salah satu keutuhan semantik. Okay, penjelasan dia, penggunaan konklusinya menandakan rumusan menghubungkan semua idea sebelum ini ke satu kesimpulan. Interaksi sosial pula merujuk kepada hubungan manusia dan memperkukuh perbincangan bahawa kesantunan bahasa bukan dalam ruang abstrak tetapi dalam konteks sosial nyata. Kata-kata ini membantu menutup artikel dengan kesinambungan yang telah terdapat sebelum ini. Saya akan terangkan berkaitan dengan keutuhan gramatikal. Apakah yang dimaksudkan dengan gramatikal? Gramatikal membawa maksud, nahwu atau tata bahasa. Manakala gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikal. Keutuhan gramatikal merujuk kepada tata bahasa, struktur ayat, konsistensi penggunaan masa, kata ganti dan rujukan adalah tepat.
dan seragam sepanjang teks. Menurut Faridah Nazih, EPAL 2014, terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elips dan penanda penghubung. Pertama sekali ialah penanda rujukan. Menurut artikel, pada perenggan yang kedua, baris yang ketiga iaitu perkataan mereka. Perkataan mereka tersebut menunjukkan penanda rujukan. Penanda rujukan pula membawa maksud, kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Seterusnya ialah penanda penghubung pada perenggan yang pertama dan baris yang kedua. Seterusnya ialah antara penanda penghubung yang lain ialah pada perenggan yang kedua dan baris yang kedua. Penggunaan ayat namun begitu, dan hal ini dikatakan demikian kerana pada kedua-dua perenggan yang terdapat dalam artikel tersebut telah menunjukkan penggunaan penanda penghubung kerana penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Seterusnya ialah penanda elips. Penanda elips tidak digunakan pada artikel ini, tetapi penanda elips digunakan apabila memetik sumber yang ingin menggugurkan sebahagian teks tanpa mengubah maksud asal. Contohnya ialah Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Penanda yang terakhir ialah penanda penggantian. Penanda penggantian juga tiada dalam artikel tersebut, tetapi maksud penanda penggantian ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menggantikan sesuatu unsur dalam ayat, seperti kata nama, tempat, masa atau objek, bagi mengelakkan pengulangan dan menjadikan ayat lebih kemas serta mudah difahami. Ianya membantu untuk membina kesinambungan idea dalam penulisan dan pertuturan. Contoh ayat yang menggunakan kata ganti nama, kata ganti umum. Seseorang yang telah meninggalkan beg di kantin. Seseorang itu merujuk kepada individu yang tidak dikenali. Apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan fonologi? Keutuhan fonologi merujuk kepada kesempurnaan dan konsistensi dalam sistem bunyi sesuatu bahasa. Ianya melibatkan bagaimana bunyi-bunyi fonem dalam bahasa berfungsi, saling berkait dan digunakan secara teratur untuk menyampaikan makna. Keutuhan ini penting agar komunikasi lisan dapat difahami dengan jelas oleh penutur dan pendengar. Seterusnya ialah saya akan memberikan penggunaan keutuhan fonologi dalam artikel tersebut. Pada perenggan yang ke-10, baris yang ke-5 dan 6 iaitu melentur bunuh biarlah dari rebungnya. Berdasarkan ayat, meluntur bunuh biarlah dari rebungnya telah menunjukkan penggunaan keutuhan fonologi kerana frasa ini telah menunjukkan hikmah dan pola yang khas yang berfungsi memperkukuhkan dan menghidupkan hujah penulis. Seterusnya ialah aplikasi keutuhan dalam penulisan ilmiah. Apabila keutuhan wacana dalam penulisan ilmiah merujuk kepada penggunaan pelbagai penanda linguistik untuk memastikan keseluruhan teks iaitu artikel, esei dan tesis, dan mempunyai kesinambungan idea, koheren, dan pertalian bahasa, kohesi yang utuh dan jelas. Berikut adalah aplikasi keutuhan wacana mengikut penanda yang terdapat dalam artikel tersebut. Pada perenggan yang pertama, baris yang ketiga iaitu ayat namun begitu. Seterusnya ialah pada perenggan yang ke-8, baris yang ke-1 iaitu penggunaan ayat di samping itu. Berdasarkan perenggan-perenggan berikut, ianya menghubungkan ayat dan perenggan secara logik, menunjukkan hubungan pertukaran iaitu namun begitu. Seterusnya ialah menunjukkan hubungan penambahan di samping itu. Ini mewujudkan aliran hujah yang tersusun dan mengaplikasikan keutuhan wacana dalam penulisan ilmiah. Seterusnya ialah pada perenggan ke-8 dan baris yang kedua iaitu ayat keharmonian sejagat. Hal ini dikatakan demikian kerana ini menghubungkan idea secara bermakna logik, di mana satu ayat berfungsi sebagai sebab atau hujah bagi pernyataan sebelumnya iaitu akibat. Ianya memastikan kesinambungan idea yang utuh, koheren. Seterusnya ialah kejelasan dalam penulisan. Pengenalan untuk kejelasan dalam penulisan ialah kejelasan dalam penulisan merujuk kepada kualiti teks yang memastikan maklumat, idea dan hujah disampaikan secara mudah difahami oleh pembaca secara tanpa menimbulkan kekeliruan atau salah tafsir. Dalam konteks penulisan, kejelasan merupakan satu aspek kritikal yang menentukan kejayaan komunikasi. Proses penulisan akademik perlu penelitian yang lebih komprehensif untuk memenuhi piawaian sebagai karya ilmiah. Antara kejelasan wacana dalam penulisan akademik dapat dilihat daripada perkara-perkara yang berikut. Yang pertama ialah penyampaian idea secara sistematik. Maksud penyampaian idea secara sistematik ialah penggunaan penanda wacana dan alat rujukan memastikan peralihan idea daripada satu ayat ke ayat yang lain atau satu perenggan ke perenggan yang lain dilakukan dengan teratur. Ianya menjadikan keseluruhan wacana logik dan mudah diikuti. Pada perenggan yang pertama, baris yang ketiga iaitu ayat namun begitu. Seterusnya pada perenggan yang kedua, baris yang kedua dan 4 iaitu penggunaan ayat. Hal ini dikatakan demikian kerana dan oleh itu.
Penggunaan penanda wacana tersebut telah menunjukkan kesinambungan antara perenggan, iaitu penggunaan ayat namun begitu menunjukkan penanda perentangan. Hal ini dikatakan demikian kerana pula menunjukkan penanda rujukan, sebab dan akibat, dan oleh itu menunjukkan penanda rumusan ataupun kesimpulan. Seterusnya ialah mengemukakan fakta yang benar dan berasas, iaitu pada perenggan yang ketiga, baris yang pertama, ayatnya ialah menurut Kamus Dewan Perdana 2020. Seterusnya ialah pada perenggan yang keempat, baris yang kedua, iaitu ayatnya juga ialah menurut Raminah Haji Sabran ITI AM 2022. Ayat menurut Kamus Dewan Perdana 2020 menunjukkan bahawa penulis mengemukakan fakta tentang definisi kesantunan dengan membuat rujukan secara jelas kepada sumber primer Kamus Dewan Perdana. Seterusnya, menurut Raminah Haji Sabran ITI AM 2022 pula menjelaskan penulis mengukuhkan fakta teori dengan merujuk kepada pakar linguistik pada tahun penerbitan menunjukkan fakta ilmiah yang disokong oleh kerangka teori spesifik. Poin saya yang terakhir bagi sesi pembentangan ini ialah konsep kejelasan dalam penulisan. Maksud konsep kejelasan dalam penulisan ialah ciri kualiti penting bagi sesebuah teks yang memastikan maklumat dapat dipindahkan dari minda penulis kepada minda pembaca dengan ketepatan yang maksimum, tanpa memerlukan pembaca buat tafsiran atau andaian tambahan. Ianya adalah tonggak utama dalam komunikasi berkesan, terutamanya dalam konteks akademik dan profesional. Yang pertama ialah penggunaan bahasa komunikasi yang formal. Bahasa komunikasi formal merujuk kepada gaya bahasa yang digunakan dalam situasi atau konteks rasmi, serius dan memerlukan penghormatan serta patuhan kepada norma-norma sosial dan linguistik yang telah ditetapkan. Ia berbeza secara ketara daripada bahasa pertuturan harian atau tidak formal. Ini ialah contoh penggunaan bahasa komunikasi yang formal dalam artikel, iaitu pada perenggan yang pertama, baris yang pertama dan kedua, iaitu ayatnya mencerminkan kemajuan dan dititik beratkan. Penggunaan ayat mencerminkan kemajuan dan dititik beratkan menunjukkan penggunaan ayat formal kerana penggunaan kata-kata yang baku dan mantap seperti mencerminkan kemajuan dan dititik beratkan, bukannya tunjukkan, maju atau penting. Baiklah, kita pergi kepada 2.1.2 iaitu penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ni bermaksud penulis menyampaikan maklumat dan hujah berdasarkan fakta, bukti serta pandangan yang rasional, bukannya emosi ataupun pendapat peribadi penulis sendiri. Dalam penulisan akademik, objektiviti penting untuk memastikan teks ni bersifat adil dan neutral serta ilmiah. Maknanya tidak menyebelahi mana-mana pihak. Penulis perlu mengelakkan penggunaan kata emosi seperti saya rasa ataupun saya tidak setuju. Sebaliknya, menggunakan bahasa formal yang menekankan bukti dan analisis. Sebagai contoh, dalam artikel ini menunjukkan penulisan objektif apabila penulis menghuraikan kepentingan kesantunan bahasa melalui pemerhatian sosial dan nilai budaya, bukannya pendapat peribadi. Kita dapat lihat pada perenggan 6 hingga 4, penulis menekankan bahawa kesantunan berbahasa ialah amalan terbukti dapat membentuk keharmonian dalam masyarakat majmuk. Jadi hal ini jelas menunjukkan satu pandangan yang bersifat ilmiah dan tidak berat sebelah. Penulisan ayat yang jelas ini terbagi kepada dua, iaitu ayat topik dan ayat isi. Ayat topik ini ialah ayat utama yang menyatakan idea pokok dalam perenggan. Dalam artikel ni, contoh ayat topik kita dapat lihat pada permulaan perenggan. Contohnya pada perenggan 6 baris 1 hingga 2, di mana ayat dia kesantunan dalam berbahasa adalah satu daripada faktor yang mampu mendorong ke arah keharmonian sejagat. Ayat ini jelas memperkenalkan idea utama tentang peranan kesantunan dalam keharmonian sekaligus menjadi panduan kepada isi seterusnya. Maknanya ayat ini ayat permulaan dan menjadi panduan untuk penulis huraikan dengan lebih terperinci. Ayat isi pula ialah ayat yang menyokong dan menghuraikan ayat topik dengan bukti, contoh ataupun penjelasan tambahan. Kita boleh guna akronim sebagai bukti. Ayat isi ini adalah untuk memastikan idea utama lebih mantap dan mudah difahami. Kita dapat lihat pada perenggan 6 baris 2 hingga 3, di mana penulis menyatakan bahawa setiap perkataan yang dilontarkan mempengaruhi tindak balas dan reaksi individu yang mendengar ujaran tersebut. Ayat ini jelas menjelaskan implikasi kesantunan terhadap interaksi sosial serta memperkukuhkan hujah yang dikemukakan dalam ayat topik. Baiklah, sekarang kita masuk kepada 2.1.4 iaitu perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Koheren ini merujuk kepada hubungan makna antara ayat dan perenggan yang menunjukkan aliran idea yang tersusun, maknanya sistematik. Penulisan akademik yang koheren membolehkan pembaca memahami sesuatu topik secara menyeluruh dan tidak berceraru, maknanya tidak berterabur. Ayat yang penulis tulis tu tersusun. Dalam artikel ini, penulis mengatakan perkembangan idea yang koheren dan kohesif melalui penyusunan isi daripada pengenalan isu, kemudian dia pergi kepada penjelasan konsep dan pandangan tokoh, seterusnya contoh dan akhir sekali rumusan. Kita dapat lihat contoh di sini. Pada perenggan 2 baris 1 hingga 2, penulis memperkenalkan masalah bahasa generasi muda yang menggunakan bahasa yang kurang enak didengari. Kemudian pada perenggan 3 baris 2 hingga 4, penulis menjelaskan konsep kesantunan. Dan pada perenggan 9 baris 1 hingga 2, penulis membuat rumusan yang menegaskan kepentingan nilai itu.
Jadi ini menunjukkan perkembangan idea yang logik dan berstruktur, tersusun daripada satu kepada satu, peralihan daripada masalah generasi muda, kemudian penulis menerangkan tentang konsep dan seterusnya rumusan yang menegaskan kepentingan kesantunan dalam artikel ini. Baiklah, kita pergi kepada kohesif. Kohesif ni bermaksud penggunaan unsur bahasa yang menghubungkan ayat dan perenggan supaya wacana tidak terputus. Dalam penulisan akademik, kohesif dapat dibina melalui beberapa cara berikut. Yang pertamanya ialah pelbagai struktur ayat. Penulis menggabungkan ayat yang mudah dan ayat majmuk bagi memperlihatkan variasi dan kejelasan makna. Kita dapat lihat campuran ayat ini dalam perenggan 8 baris 1 hingga 3. Struktur ayat panjang ini menunjukkan keutuhan maklumat tanpa menjejaskan kefahaman. Yang kedua ialah penggunaan tanda baca yang betul. Tanda baca seperti koma dan noktah digunakan dengan tepat bagi memisahkan idea dengan klausa. Kita dapat lihat contoh pada perenggan 1 baris 3 hingga 4, iaitu tanda koma selepas namun begitu menandakan peralihan idea dengan kemas. Yang ketiga ialah perenggan dibina dengan baik. Setiap perenggan memfokuskan satu idea utama dan diikuti dengan huraian logik. Sebagai contoh, perenggan 2 menumpukan pada masalah gaya pertuturan generasi muda, manakala perenggan 3 memberikan definisi kesantunan serta menunjukkan kesinambungan idea yang teratur. Yang keempat ialah penggunaan kata hubung yang tepat. Kata hubung seperti oleh itu, namun begitu dan sebagai contoh digunakan untuk menyambung ayat dan menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Kita dapat lihat pada perenggan 2 baris 6 hingga 8, penggunaan oleh itu menunjukkan kesinambungan logik antara sebab dan kesimpulan. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, peralihan antara perenggan dan bahagian yang tepat. Artikel ini disusun daripada isu kepada konsep, seterusnya pandangan tokoh dan contoh dan ditutup dengan kesimpulan. Hal ini menunjukkan aliran idea yang berkesinambungan dan tersusun. Jadi ini membantu pembaca untuk memahami hujah dengan mudah tanpa kehilangan fokus. Seterusnya kita lihat kepada aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik. So, aplikasi kejelasan ni dia ada 3. Pengenalan, isi kandungan dan juga kesimpulan. Yang dimaksudkan dekat sini adalah dalam satu artikel ataupun satu bahan kajian atau satu penulisan yang kita nak buat, dia mesti kena ada pengenalan, dia mesti kena ada isi kandungan dan juga kesimpulan, iaitu apa yang telah disimpulkan bagi isi kandungan, bagi tajuk utama tersebut. Okay. Ini adalah perkara yang ketiga-tiga aspek ini merupakan perkara yang utama sebelum kita nak buat penulisan, kerana ia merupakan rangka utama bagi membentuk satu penulisan yang kemas dan juga teratur. Ni kalau kita kaitkan dengan artikel DBP tadi, kita dapat lihat yang bahawasanya artikel tadi pun dia ada pengenalan juga. Okay. Pengenalan ni dia hanya satu perenggan saja, tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Dalam pengenalan artikel DBP tersebut, penulis memulakan dan menekankan bahawa keharmonian adalah aspek penting dalam mencerminkan kemajuan sesebuah negara. Namun, generasi muda menghadapi cabaran kerana gaya pertuturan mereka kini cenderung menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Atas sebab itu, penulis menegaskan bahawa kesantunan berbahasa harus diamalkan. Yang ini merupakan ayat, ringkasan ayat yang terdapat dalam pengenalan tersebut. Dalam ayat ni, kita dapat lihat yang bahawasanya dia ada keutuhan wacana dan dia sangat berkait antara satu sama lain. Ini merupakan pengenalan ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam satu penulisan kerana dia menentukan sama ada pembaca bagi penulisan tersebut tertarik ataupun tidak dengan penulisan kita. Ini merupakan isi kandungan bagi artikel DBP kita. Isi kandungan ni dia dibuat melalui satu perenggan dan setiap perenggan tersebut dia nampak teratur sebabnya setiap perenggan tersebut dia ada isi dan isi konteks yang berlainan, tetapi fokus utama dia tetap sama, iaitu kesantunan berbahasa, dan inilah dinamakan sebagai isi kandungan yang teratur dan juga lengkap. Okay. Ini merupakan kesimpulan bagi artikel DBP tadi. Dekat kesimpulan ini kita dapat lihat yang mereka menekankan kepentingan kesantunan berbahasa. Pada masa yang sama mereka juga memberikan pesanan, iaitu dekat ayat yang terakhir dia berkata, oleh itu semua pihak haruslah bersama-sama mendidik generasi muda seawal usia kanak-kanak lagi agar mereka terbiasa dengan sikap dan sifat beradab bak kata pepatah, oleh untuk buluh biarlah dia tebungnya. Jadi penulisan yang mereka buat bukan sekadar untuk menekankan konsep kesantunan berbahasa sahaja, tetapi untuk memberi pengajaran kepada golongan muda agar sentiasa mengamalkan kesantunan berbahasa ini. Itulah salah satu tujuan utama penulisan bagi artikel DBP tersebut. Okey, rumusan bagi keseluruhan bagi penulisan akademik yang kita dapat lihat dalam artikel DBP tadi adalah ianya penulisan akademik yang berkualiti bergantung kepada keutuhan wacana dan kejelasan penyampaian idea. Artikel kesantunan berbahasa pemangkin keharmonian sejagat daripada pautan jendela DBP 2025 menunjukkan kedua-dua aspek ini melalui penggunaan bahasa formal, struktur ayat yang tersusun dan kata hubung yang mewujudkan kesinambungan idea. Penulis juga menonjolkan hubungan antara bahasa, budaya dan masyarakat. Kesimpulannya, pengusahaan keutuhan wacana dan kejelasan penulisan penting bagi melahirkan karya ilmiah yang bernilai serta memperkukuh martabat bahasa Melayu.